Hari ketiga kita ke Kelong. Nani? Bawah dapat ikan. Private Kelong lah. So kita tengok ikan apa dapat. Biasa ikan bilis, batak ikan bacak. Jalan airan. Ya, di sini. Macam nak tengah ke? Oh, baik. Kita nak keluarkan barang. Jeng jeng jeng. Halah lah. Gambar Bega cantik lah. Hasilnya Kita kat mana? Tiaman lah. dia dekat sana. Kita punya ikan tadi ni. Wah, tu baik man. Ikan dalam tu. Okey, dekat Kelong ni dia ada tempat semayang. Okey, tempat semayang. Sabar baloi lah. Ada sejadah, ada telekung. Kalau nak toilet pun ada. Oh, banyak lah pelampung. Pelampung ikan tirus ni. Orang kata kalau cukup ni 1,000 dalam tangan ni. Ini lah. Betul ini lah. Kau tak sebelum ni? Diorang asal Melaka. Oh, Melaka. Tadi memang kat Melaka. Diorang semalam pergi Wow. Tanjung Sepat. Oh, sempat sana. Banyak dapat lah. Pada pukul Masalah. 4 Umpan. Ha? dapat 2 ekor. Salah apa? Kau tanya rezeki lah. Yang dapat apa? Cukup seorang ada 30 hingga 50. Boleh kita pergi sini bawa pancing sendiri. Boleh datang mancing. Kalau nak sewa je orang boleh. Memang ada. Tu ada lampu dia punya tu, pancing dia tu. Ini namanya authentic. Tengok balik. Nampaknya Syamis tengah struggle untuk dapatkan ikan krisi ni. Okey. Alhamdulillah. Aiman yang kepancing yang pertama. Ikan apa ni, Dek? Ikan betul dia. Ya. Satu sini. Mana mata kita tu lagi? Mata kita ke mana? Mana aku tahu kau letak mana? Oh, bawah. Dia makan dua tu dia. Cepat buka. Tak boleh buka. Kita tengok ikan apa Aiman dapat. 9 lek. Dia ada sentak tak? Kosong. Dia
Akhirnya Syami dapat ikan. Ikan paling mahal, ikan emas Emas. Nah, cabut. Cabut. Air dah Cabut, kita cepat. nak balik. Ni ke apa? Mami biasanya. Macam ni lah, dah tua-tua pun nak rasa. Dia dijual tak? Mata kaya ke bisa dijual ni. Kadang-kadang dia sebab naik. Sebab licin kan. Kau baling macam tu ikan. Macam tu kau baling ikan tu. Air tengah syok lagi nak balik apa ni. Lu tak dia kecil tu kalau betul lah. Okey, sudah pukul 12.30. Jomlah kita balik. Okey, mantap Mi, mantap. Yang besar tu kurang manis. Dah gigit lah. Dan kau pula pasal. Tak boleh memang beli umpan ke? Dah tanya sini. Bengong lah ni. Ada okey je. Tak, masalah betul je benda tu boleh. Ambil gelap. Itu abang Roy. Apa lagi? Abang tu panggil. Abang panggil tak on je. Naik kan. Ikut abang tu. Abang tu ajak kan. Ya. Ni abang.